Waalaikumsalam Naimi. InsyaAllah kita mulakan bacaan alamat surat kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Faz Salim. InsyaAllah, okey. Jom sama-sama kita baca Al-Ma'thurat ni. Semoga kita dapatlah kelebihan yang ada dalam Al-Ma'thurat ni ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sedikit peringatan kepada sahabat-sahabat semua untuk surah Al-Fatihah ni kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan sama-sama isi kandungannya, sebenarnya dia adalah salah satu ringkasan yang ada dalam Al-Quran, ataupun kita panggil sinopsis untuk Al-Quran. Yang mana kalau kita perhatikan dalam Al-Quran tu dia punya susunan ceritanya tu berdasarkan surah Al-Fatihah ni lah. Dia punya isi kandungannya, dia punya jalan ceritanya, apa yang ada, semuanya ada diringkaskan dalam surah Al-Fatihah ni. Jadi kenapa surah Al-Fatihah ni kita baca banyak kali dalam solat kita, dalam kehidupan seharian kita? Antara salah satunya adalah untuk kita dapat mengenal Allah, untuk kita dapat ingat balik siapa Tuhan kita yang sebenarnya ni kan, dan juga tujuan hidup kita, dan juga pengakhirannya tu kita nak pilih yang macam mana kan. Jadi dia ada 3 bahagian lah. Bahagian pertama dalam ayat 1 hingga ke ayat ke-4 itu lebih kepada untuk kita mengenal Allah. Siapakah Allah kan? Siapakah Tuhan kita kan? Jadi bila mana kita dapat kenal Tuhan kita ni adalah Rabbil Alamin kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam kan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Tuhan sekalian alam? Allah ni adalah Tuhan bagi semua makhluk kan. Maknanya Allah ni menciptakan sekalian sekalian makhluk, sekalian ciptaan kan. Allah cipta manusia, Allah cipta haiwan, Allah cipta tumbuh-tumbuhan, Allah cipta segala alam yang ada dekat atas dunia ni. Itu antara yang kita kena tahulah. Yang kedua, Allah itu apa? Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Jadi kalau kita nak kenali bagaimana sifat Ar-Rahman, ataupun maksudnya sifat pemurahnya Allah ni,
tengoklah dalam surah Ar-Rahman itu sendiri. Panjang Allah dah sebutkan bagaimana pemurahnya Allah dengan kita ni. Allah bagi banyak nikmat ke atas kita. Ada dituliskan dalam surah Ar-Rahman tu. Dalam surah Ar-Rahman tu diceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah beri kepada manusia ni. Ada banyak. Kan? Bermula dengan nikmat yang paling besar. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kan? Allah telah mengajarkan Quran kepada kita. Kan? Itu antara nikmat yang paling besar. Dan ada turutan dia lah nikmat yang seterusnya, apa yang besar, sehinggalah nikmat yang sekecil-kecilnya. Okey. Tu untuk kita dapat kenal sifat Ar-Rahman ni, boleh rujuk dalam surah Ar-Rahman. Okey. Untuk kenali sifat Ar-Rahim Allah ni, maksudnya apa? Maksudnya Allah ini Maha Penyayang. Bagaimana penyayangnya Allah? Macam sekarang ni lah, kan? Kita dapat bersama-sama mengenal, kita dapat bersama-sama mengenal Allah, dapat bersama-sama mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kan? Itu antara kasih sayang Allah lah. Antara kasih sayang yang paling besar adalah kita dapat masih hidup hari ini untuk apa? Untuk kita kenal siapa Allah, siapa diri kita. Rupa-rupanya kita ni adalah hamba kepada Allah, bukannya hamba kepada nafsu. Kan? Macam itulah lebih kurang. Dan juga kita diberi peluang untuk bertaubat. Banyak lagi lah. Okey, itu secara ringkas. Dan kemudian apa lagi untuk kita dapat kenal Allah? Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ni apa maksudnya? Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Yang ini adalah untuk menunjukkan Allah ini Maha Adil. Ada di kalangan kita yang mungkin hidupnya dekat atas dunia ni kena zalim, tak dapat pengadilan, dah pergi mahkamah pun masih tak dapat keadilan. Jadi untuk dapat keadilan yang sepenuhnya, tunggulah di hari akhirat nanti. Kan waktu tu Allah akan balas segala perbuatan kita. Yang mana yang dulu sekejap ada orang telefon. Okey. Kat mana tadi? Sekejap. Hello. Ya, Mak. Kenapa? Kau kat mana? Tengah buat live. Oh. Kenapa? Kat rumah. Yalah, kat mana? Kat rumah. Jai suruh belikan ayam kat pasar, ayam itu yang besar tu. Okey. Okey. Berak lagi ni. Oh, tengah nak balik. Ke balik esok? Tak, WCA. Oh. Okey. Oh. Putus. Tak dengar. Okey. Sorry Okey, Malik Yaumiddin. Okey, dalam Malik Yaumiddin ni, yang mana kalau sekiranya kita melakukan sesuatu perbuatan dan kita terlepas dekat dunia, dekat akhirat nantilah tempat pembalasan sepenuhnya. Malik Yaumiddin. Allah ini dia menguasai hari pembalasan. Jadi kalau sekiranya sewaktu kita di dunia dahulu banyak perkara yang kita terlepas atas kesalahan-kesalahan kita, ke akhirat nanti akan dibalas. Jadi sementara kita ni masih hidup, bertaubatlah. Meminta ampunlah kepada Allah. Yang mana yang kita ada buat salah dengan orang, minta maaf, minta halal. Kan kalau ada hutang, kena bayar hutangnya. Kan? Jadi itu antara. Assalamualaikum Ustaz. Ulang dari pertama. Dari pertama yang mana tu? Daripada surah Alhamdulillah ke? Sebab okey, saya ulang secara ringkas lah dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ni dia sebenarnya adalah ringkasan untuk Al-Quran. Al-Quran kan banyak surah kan. Jadi
apakah ringkasan untuk 114 surah tu? Ni surah Al-Fatihah ni adalah ringkasan dia. Yang mana kalau kita baca Al-Quran tu daripada awal sehingga akhir, dia punya terjemahan tu, kita akan dapati bahawa kita dapat kenal Allah, kita dapat tahu tujuan hidup kita dapat tahu bagaimana siksaan Allah bagi mereka yang mengingkari, apa siksaannya bagi mereka yang taat, apa balasannya. Itu semua kita akan dapat tahu berdasarkan Al-Quran. Lagi apa, kita dapat lihat bagaimana umat-umat terdahulu yang mana yang taat akan diberi balasannya, diberi balasan kebaikannya, yang mana yang tak taat akan dihukum, akan diazab, kan? Semua tu diceritakan secara ringkas ada dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah ni. Dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, jadi yang benda pertama sekali yang kita kena tahu siapakah diri kita dan siapakah Allah. Kan? Antara cara untuk kita kenal Allah, kat sini Allah dah bagi tahu Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam ni apakah maksud dia? Maksud yang mudah untuk kita faham, Allah ni lah yang menciptakan segala yang ada di makhluk yang ada ke atas dunia ni, cipta pokok, haiwan-haiwan, bulan bintang, segala apalah yang ada dekat atas dunia dan juga yang ada dekat langit ni, semua di bawah pentadbiran Allah, di bawah takbir Allah. Allah yang uruskan semuanya, dari segi rezeki semua Allah dah tetapkan, kan? Okey, itu yang dimaksudkan Rabbil alamin. Okey, yang kedua yang kita kena kenal Allah ni apa lagi? Nak kenal Allah ni, kita tengok sifat Ar-Rahman dia. Sifat Ar-Rahman dia, yang mana Ar-Rahman ni maksudnya apa? Allah yang Maha Pemurah. Bagaimana kita nak tengok pemurahnya Allah ni? Apakah pemurahnya? Boleh tengok dalam surah Ar-Rahman itu sendiri. Panjang Allah ceritakan pemurahnya Allah ni kepada manusia. Apa yang Allah beri kepada manusia? Boleh tengoklah, Allamal Quran, Allah bagi Al-Quran, Allah susun nikmat yang paling besar sampailah nikmat yang kecil-kecil, kan? Allah susun bagi pada manusia supaya manusia ni boleh lihat ini datang daripada Allah. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni apa pula? Ar-Rahim ni adalah sifat Allah yang Maha Pemurah. Tadi Maha Pemurah, ni Maha Penyayang. Sifat Allah yang Maha Penyayang. Bagaimanakah penyayangnya Allah ni kepada kita? Hari ni sekarang ni kita diberi peluang untuk dapat bersama-sama mempelajari sesuatu ilmu, dapat mengamalkan sesuatu ilmu, kita dapat bertaubat, kita dapat meminta ampun, kita masih diberi peluang. Kita belum meninggal lagi. Itu adalah satu kasih sayang Allah kepada kita, kan? Walaupun macam-macam ujian Allah berikan kepada kita, walaupun kita dah buat dosa macam-macam dengan Allah, Allah tetap masih beri peluang kepada kita, kan? Itu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Okey, jadi dia terlampau panjang lah kalau nak diceritakan kasih sayang Allah ni. Secara ringkasnya, Allah ni masih sayang kepada kita, dan jangan berputus asa, teruskan bertaubat, teruskan meminta ampun, teruskan berbuat baik, jangan berputus asa. Sebab apa? Sebab kita ada hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Sebab kita ada hari pembalasan, yang mana Allah ini yang menguasai hari pembalasan, bukannya makhluk lain. Allah sendiri yang menguasai hari pembalasan, Allah sendiri yang akan nilai, Allah sendiri yang akan hisap kita, Allah sendiri yang akan mengadili segala perbuatan kita. Yang mana yang kita buat baik, kan, akan dibalas baik, walaupun sebesar zarah. Yang mana kita buat jahat akan dibalas dengan azab, walaupun sebesar zarah. Jadi sementara kita ni masih hidup, muhasabahlah diri kita, cek balik apa yang kita dah buat, kan, sepanjang kehidupan kita. Kalau banyak salahnya tu, istighfarlah banyak-banyak, kan, minta ampun, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ikutlah sunnah Nabi, kan. Itu antara perkara yang boleh kita buat lah. Okey, bagaimana kita kita nak memastikan kehidupan dekat akhirat kita tu berlancar, dalam keadaan baik je, semua berjalan dengan lancar, tanpa ada masalah, tanpa kena seksa, tanpa susah-susah lah kita kat sana, kan? Tanpa susah-susah kita kat sana. Tengok ayat yang seterusnya, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, yang mana kita diajar untuk mengucapkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in banyak kali, kan?
Apakah yang dimaksudkan dengan ucapan kita yang kita baca banyak kali setiap hari ni dan digalakkan baca? Berapa kali? 17 kali kan? Betul tak 17 kali? Berapa kali? Cuba kira berapa kali diwajibkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita perlu ucapkan surah Al-Fatihah ni dan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni berkali-kali? Sebab untuk kita dapat ingatkan balik atas diri kita ni, sebenarnya hanya kepada Allah sahaja kita sembah. Hanya kepada Allah sahaja kita sembah. Kan? Bukannya kita menyembah kepada nafsu kita. Kadang-kadang kita jadi hamba kepada nafsu. Betul tak? Kan? Ni saya tegur dekat diri saya lah. Sebab telinga saya ni paling dekat mulut saya ni. Jadi teguran ni sebenarnya untuk diri saya. Kadang-kadang kita ni terlalu sangat ikut nafsu kita. Kan? Kita terlalu menjadi hamba kepada nafsu kita. Lepas tu sebab tu kita tak boleh tinggal solat, tak boleh tinggal surah Al-Fatihah ni dalam solat kita, supaya kita dapat ingatkan balik diri kita ni. Kita ni hamba kepada Allah. Iyyaka na'budu. Dan kalau sekiranya kita ada hajat, apa-apa hajat yang kita nak, mintalah dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan kalau kita hidup kat atas dunia ni rasa susah, kan, mintalah tolong dengan Allah. Bukannya minta tolong dengan bomoh ke apa ke. Jangan minta tolong dengan bomoh. Minta tolong selain daripada Allah tu jangan. Minta tolong dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan antara doa yang digalakkan sangat untuk kita berdoa meminta pertolongan ni apa dia? Mintalah petunjuk daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagilah kami petunjuk yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini antara doa yang sangat digalakkan lah. Banyak-banyak doa yang kadang-kadang kita tak tahu nak doa apa. Ini antara doa yang perlu diutamakan. Sebab tu dalam solat kita tak boleh tinggal surah Fatihah ni. Mesti dibaca. Dan kalau boleh kita dapat fahamilah bacaan Al-Fatihah tu. Supaya kita lebih khusyuk, lebih rasa kemanisan untuk melakukan ibadah solat tu. Kan? Okay? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa penting sangat untuk kita kena minta petunjuk dengan Allah, supaya kita nak dapatkanlah petunjuk seperti mana yang orang-orang dah berjaya sebelum ni, orang-orang yang dapat nikmat. Contohnya orang-orang rasul-rasul, nabi-nabi, lagi siapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar. Bagaimana mereka dapat jadi orang yang bertakwa, dapat jadi yang cemerlang lah di sisi Allah ni? Antara salah satunya adalah mereka berdoa ihdinas siratal mustaqim tanpa putus-putus. Sekiranya ada masalah, buat solat sunat. Kita pun sama jugalah, terutama diri saya lah. Kalau sekiranya apa-apa masalah berlaku dalam hidup kita, buat solat sunat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab dalam solat sunat tu kita ada minta petunjuk dengan Allah. Kan? Kalau sekiranya kita tak buat macam tu, kemungkinan nanti kita akan tergolong dalam kalangan orang-orang munafik. Ghairil maghdubi alaihim. Bukannya jalan orang-orang yang dimurkai. Siapakah jalan orang-orang yang dimurkai ini? Orang-orang yang dimurkai ini adalah orang-orang yang fasik, sering melakukan dosa, dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Waladhdallin. Orang-orang yang, dan juga orang-orang yang sesat. Kita tak nak tergolong dalam kalangan orang-orang yang sesat. Siapakah golongan orang-orang yang sesat? Orang-orang yang tak berpandukan hidupnya dengan Al-Quran dan hadis lah. Bila mana seseorang itu tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis, orang itu memang akan sesat. Okay? Kehidupan dia berpegang pada hawa nafsu dia lah. Dia berpegang kepada harta benda dunia. Dia berpegang kepada agama selain daripada agama Islam. Itu tanda dia telah sesat lah. Okay? Sedikit lah itu dia punya penerangan tentang surah Al-Fatihah. Okay? Fokus kita adalah untuk kita baca Al-Ma'thurat sebenarnya. Okay? Jadi insyaAllah jom kita teruskan baca Ma'thurat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Faham tak apa yang saya terangkan tu? Laju sangat. Sebab sebenarnya sesi kita pada petang ni adalah untuk baca Ma'thurat. Okay? Baca Ma'thurat. Jadi kalau ada masa kita akan kongsikanlah dia punya huraian-huraiannya. Okay? Jom kita baca bacaan Ma'thurat yang seterusnya. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sedikit perkongsian dan juga peringatan untuk diri saya dan semua sahabat-sahabat. Okey, bila mana kita baca ayat kursi ini, antara kelebihan yang kita boleh dapat, dan pastikanlah, cubalah pastikan untuk janganlah tinggal ayat kursi ini selepas solat fardu. Ini peringatan untuk diri saya lah. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak ada yang boleh menghalangnya daripada memasuki syurga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis sahih. Dapat tak? Jelas tak kat situ? Kelebihan membaca ayat kursi selepas solat fardu, tidak ada siapa-siapa yang boleh halang kita untuk dapat masuk syurga. Itu kelebihan dia. Kecuali kematian lah. Kan? Maknanya sekarang ni yang menghalang kita untuk dapat masuk syurga adalah kematian. Maknanya kita belum mati lagi. Andai kata kita meninggal nanti, insyaAllah syurga untuk kita bila mana kita istiqamah mengamalkan ayat kursi selepas solat fardu. Sebab kita ikut sunnah Nabi. InsyaAllah, jom kita teruskan dengan zikir yang seterusnya, ayat Quran yang seterusnya, maghfirah yang seterusnya. Bismillah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Dalam ayat ni Allah nak menceritakan tentang dua golongan. Satu golongan yang beriman, satu golongan yang kafir. Kita digalakkan untuk jadi orang yang beriman lah. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya kita tak memilih untuk jadi orang yang beriman, kita automatik lah kita akan pilih untuk jadi orang yang kafir. Dan orang yang kafir ni bagaimanakah keadaannya? Kita tengok bagaimana keadaan orang yang beriman. Orang yang beriman ni keadaannya Allah mengeluarkan mereka ini daripada kegelapan kepada cahaya. Yang mana mungkin sebelum ni dia bukan Islam kan. Allah bagi dia cahaya. Dia nampak tujuan hidup. Oh, ini ke tujuan hidup kita. Allah bagi Islam kepada dia. Itu antara contohnya lah kan. Jadi orang beriman. Kita pun sama jugalah kan. Kalau sekiranya kita bergelumang dengan dosa, kembalilah kepada Allah, mintalah petunjuk dengan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah, jadikanlah aku orang beriman. Doa yang mudah-mudah pun tak apa kan. Doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang beriman. Doa yang bahasa Melayu pun boleh kan. Kena minta benda ni. Sebab apa? Sebab Allah ni pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni pelindung kepada orang-orang beriman. Dan juga Allah ni mengeluarkan mereka ni daripada kegelapan kepada cahaya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Kalau kita jadi orang kafir, Allah akan mengeluarkan, kalau kita contohnya, sekarang kita dah Islam. Sekarang kita dah Islam, kita dah kenal syurga neraka, kita dah kenal Allah, kenal Nabi kan. Bila mana kita dah kenal tu, Allah dah bagi cahaya. Allah keluarkan kita daripada cahaya kepada kegelapan. Kita tak nak benda tu. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku orang yang kafir ya Allah. Kena berdoa lah benda tu. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami orang-orang yang kafir ya Allah. Okey? Kena doa. Kalau tak doa, tak dapat.
Kan? Kalau tak doa itu maknanya kita sombong lah. Kan kita sombong. Kan? Sombong dengan Allah. Sedangkan Allah ni boleh je beri apa yang kita nak. Kan? Okey. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah orang-orang ahli neraka. Ashabun nar. Ahli neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Kita tak nak tergolong dalam kalangan orang kafir ni. Sebab apa? Sebab dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Boleh tak? Kan? Dapat tak setakat ni? Okay? Kalau tak dapat, bagi tahulah. Saya cakap laju sangat ke apa ke. Bagi tahu je. Tulis di ruangan komen. Kalau dapat, bolehlah tulis komen. Alhamdulillah dapat. Supaya Allah dapat lagi beri kepada kita, tambah lagi kepada kita kefahaman dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita biasa baca. Kan ini ayat yang biasa kita baca, betul tak? Kita biasa baca dalam tahlil, kalau kita pergi tahlil kan, kita dijemput tahlil, kita biasa baca ayat-ayat ni, betul tak? Kan? InsyaAllah. Jom kita teruskan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okey, peringatanlah untuk diri saya dan semua sahabat-sahabat kalau boleh kepada mereka yang mana yang sedang mengalami ujian yang berat, dia rasa mungkin ujian yang dihadapi sekarang ni tak sanggup dia nak lalui, ada yang berputus asa, ingatlah kita kena ingat yang mana Allah ada bagi tahu dalam surah Al-Baqarah, dan Allah pun menggalakkan untuk kita baca untuk kita baca pada waktu malam. Janganlah lupa kan. Mungkin hari ni kita lupa, insya-Allah kita cubalah buat reminding ke apa ke, baca surah Al-Baqarah 2 ayat terakhirnya tu. Kan? Sebab Nabi sendiri yang menggalakkan untuk kita baca. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, sesiapa yang membacanya pada waktu malam, maka 2 ayat tersebut sudah memadai baginya. Jadi ini antara amalan yang Nabi galakkan untuk kita baca pada waktu malam. Boleh hadis riwayat Bukhari, hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Amanar Rasul dan juga la yukallifullah. Cubalah kalau semalam kita terlupa, insya-Allah kita cuba malam ni kita cuba malam ni amalkan sebelum tidur ke, pada waktu malam selepas solat Isyak tu ke, cubalah amalkan dan hayatilah sama-sama.
kan. Yang mana kenapa kita digalakkan baca pada waktu malam, supaya kita boleh dapat perubahan lah pada esok hari. Mungkin sekarang ni kita diuji dengan perkara berat, benda-benda yang susah untuk kita lalui. InsyaAllah bila kita amalkan ni akan ada perubahan lah yang akan berlaku dalam kehidupan kita, insyaAllah. Okay, yang mana Amanar Rasul, kenapa kita kena baca dua ayat terakhir? Amanar Rasul, kita tengok sama-sama ayatnya. Amanar Rasul, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allah Amanar Rasul, Rasulullah telah beriman. Rasulullah telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah. Kullun, semua. Kullun ni maksudnya semua. Semuanya beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab, beriman pada nabi, rasul-rasul. Dan juga kita tidak membezakan antara satu sama lain. Kita tak membezakan pun. Macam ada agama lain tu, agama Kristian, dia membezakan. Agama nabi ni je yang baik, nabi yang lain buruk, nabi lain jahat. Kita tak membezakan macam tu. Okay? Dan kita tak membezakan dan kita taat pada semua nabi-nabi. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan juga kita meminta ampun. Kita meminta ampun. Ghufranak. Kita meminta ampun kepada Allah. Wahai Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir. Kepadamu jualah kita tempat kembali kita. Ini sekadar peringatan untuk kita, yang mana hidup kita ni tak lama dekat atas dunia ni. Ada orang hari pertama, hari tu dah meninggal, raya pertama kan, meninggal kemalangan lah, ada yang terpijak lembu lah kan, macam-macam. Jadi kehidupan kita ni tak lama. Nabi pun bagi tahu supaya kita ni hiduplah di dunia ni seperti orang bermusafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di atas dunia ni seperti mana orang-orang bermusafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib, orang asing ataupun orang-orang bermusafir. Betul lah tu. Okay, itu antara perintah Nabi. Kita kena hidup kat atas dunia ni seperti orang-orang yang bermusafir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketahuilah, kita kena tahu sebenarnya Allah ni, dia tidak akan memberatkan kita dengan sesuatu ujian yang kita tak mampu, melainkan kita sendiri yang mampu nak menanggungnya. Jadi kalau sekiranya ujian yang kita lalui sekarang ni, kesusahan yang kita lalui sekarang ni, itu semua berdasarkan kemampuan kita. Allah tahu. Kalau tak, Allah tak akan uji kita. Kalau tak, Allah tak akan uji kita macam tu. Sebab Allah tahu, sebab tu Allah uji kita. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena percaya juga setiap ujian yang Allah berikan tu akan ada pahalanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia ada pahalanya dan juga ada dosanya lah kalau sekiranya kita tak sabar, kita lagi jauh daripada Allah. Ujian yang Allah berikan tu sepatutnya boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kita jauh daripada Allah. Kan, contohnya ujian apa? Ujian berharta, ujian tak berharta, ujian miskin, ujian kekayaan. Itu semua ujian. Jadi kalau sekiranya ujian itu boleh mendekatkan kita kepada Allah, kita akan dapat pahala. Tapi kalau sekiranya ujian itu menjauhkan kita daripada Allah, itu akan mendapat dosa lah atas tindakan kita. Kita yang memilih, kan, sama ada kita nak terus mendekat kepada Allah ataupun kita tinggal perintah Allah, kan. Benda tu atas pilihan kita. Apa yang kita kena buat? Kita kena berdoa lah. Rabbana la tu'akhizna, ya Allah, janganlah kau kira kesalahan kami ni, ya Allah. Rabbana la tu'akhizna. Ini antara doa yang digalakkan lah untuk kita baca bila mana kita ditimpa ujian, ditimpa kesusahan. Rabbana la tu'akhizna, ya Allah, janganlah kau kira kesalahan kami, ya Allah. Inna sina, sekiranya kami ni terlupa, ya Allah, kami ni sering terlupa, ya Allah. Inna sina au akhtana, ataupun kalau sekiranya kami tersalah, ya Allah,
Kadang-kadang kami ni selalu sangat tersalah, ya Allah. Janganlah kau kira kesalahan kami, ya Allah. Kita kena doa lah, kan? Kena baca. Sebab tu Nabi galakkan untuk kita baca pada waktu malam. Rabbana la tu'akhidna. Supaya apa? Supaya bila mana kita pergi tu, Allah tak akan kira kesalahan kita tu. Sebab kita dah berdoa kepada Allah. Bila mana kita berdoa, insya-Allah Allah akan terima doa kita tu. Mungkin boleh jadi malam ini adalah malam terakhir untuk kita, kan? Jadi kalau kita boleh dapat rasa betul-betul malam itu adalah malam terakhir, buatlah persiapan dengan sebaiknya. Rabbana wala tahmil alaina. Doa apa lagi yang kita kena baca selepas doa ni? Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami dengan bebanan, dengan ujian, dengan ujian yang seperti mana yang telah engkau uji orang-orang sebelum kami, ya Allah. Ni kita kena doa lah, kan? Ya Allah, janganlah engkau uji kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami dengan sesuatu bebanan seperti mana yang telah engkau bebankan ke atas mereka-mereka yang sebelum kami, ya Allah. Janganlah, ya Allah. Rabbana wala tahmil. Berdoalah pada Allah. Dan doa apa lagi yang kita boleh doa? Rabbana wala tuhammilna. Baca yang ni pula. Kan selepas tadi kita baca ni, baca yang ni pula. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan ke atas kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa yang kami tak mampu nak menanggungnya, ya Allah. Janganlah engkau bebankan ke atas kami dengan bebanan yang kami tak mampu nak menanggungnya, ya Allah. Kena doa, kena baca. Wa'fu anna, ampunkan, maafkan kami, ya Allah, maafkan kami. Wa'fu anna, maafkan kami, ya Allah. Waghfir lana, ampunkan kami, ya Allah. Warhamna, rahmatilah kami, ya Allah. Anta maulana, hanya engkau sahajalah yang menolong kami, ya Allah. Dan menangkanlah ke atas kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan menanglah dan berilah kemenangan kepada kami ke atas orang-orang kafir, ya Allah. Ni doa ni penting. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita baca pada waktu malam, esok akan menjadi satu perubahan kecil lah untuk kita, kan. Mungkin perubahan besar kita tak tahu, kan, sebab kita ikut sunnah Nabi, kan. Kita ikut sunnah Nabi. Nabi sendiri yang galakkan untuk kita baca pada waktu malam, dan kita ikut, insyaAllah. Kita doakanlah semoga sahabat-sahabat 74 mata memandang ini dapat diberi kemudahan atas kesusahan yang telah ditanggung selama mungkin lama lah, kan, sebelum ni, kan. InsyaAllah. Jom kita teruskan bacaan maghfirah yang seterusnya. Saya minta maaf lah untuk selepas ni saya terpaksa cut kita punya huraian. Mungkin saya boleh bagi sikit-sikit je lah tentang apa kelebihan dia tu. Kepada sahabat-sahabat yang ada dalam live kita, yang mana yang masih baru follow, insyaAllah terima kasih. Follow kita JBM. Memang TikTok ni habis baca maghfirah. Cuma pagi tadi kita ada urusan sikit, jadi tak dapat nak baca. Doakanlah semoga saya dipermudahkan urusan untuk dapat baca maghfirah ni setiap hari, setiap pagi dan setiap petang. Okay? Niat kerana Allah, insyaAllah, niat kerana Allah. Dan juga niat kerana ikut sunnah Nabi, insyaAllah. Jom kita baca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah ni kita akan dapat diberikan jaminan untuk masuk syurga. Kita akan dijamin. Bila mana kita baca surah ni, kita akan dijamin syurga untuk kita. Ni hadisnya. Okay? Minta maaf saya tak dapat nak huraikan secara detail sebab kita dah 6.40. Kita nak kejar bagi habis dulu. Nanti ada masa kita akan huraikan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk makluman juga, peringatan, surah ni digalakkan untuk baca pada waktu pagi sebanyak 3 kali dan petang sebanyak 3 kali, dan juga ada hadisnya. Nabi dah bagi tahu dah. Okey. Jom kita baca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jadi kenapa kita boleh dijamin syurga bila mana kita baca surah Al-Ikhlas ni? Sebab kita ada mengucapkan membetulkan akidah kita lah, yang mana kita percaya Allah itu esa, Allah ni tempat kita bergantung. Kita tidak mengatakan Allah ini ada anak dan juga Allah ni ada mak ayah, dan juga kita tidak mengatakan Allah ini ada menyerupai mana-mana makhluk ke. Tak ada siapa pun yang sekufur dengan Allah. Tak ada siapa yang setara dengan Allah, tak ada siapa pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, jom kita teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okey, ini adalah doa yang kita baca. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada pelbagai jenis kejahatan, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan, daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita, daripada kejahatan tukang-tukang sihir apabila mereka meniupkan simpulan-simpulan sihir, dan juga daripada kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia menampakkan kedengkian mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Semoga doa yang kita baca ini bukan sekadar surah yang boleh kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ni. Dia bukan setakat dapat pahala, kita juga dapat perlindungan daripada pelbagai jenis kejahatan. Antara kejahatan yang kita minta dengan Allah supaya Allah lindungi kita adalah daripada kejahatan waswas al-khannas, bisikan-bisikan yang timbul tenggelam, dan juga yang mana bisikan tu dia boleh masuk ke dalam dada manusia lah. Kalau sekiranya kita tidak minta berlindung, dia akan masuk ke dalam dada manusia dan akhirnya nanti kita akan dikuasai lah oleh mereka. Sebab itulah kita digalakkan sangat-sangat untuk kena sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir kepada Allah.
kan. Kalau digalakkan baca zikir Al-Quran lah kan. Zikir yang paling besar yang digalakkan untuk kita baca adalah Al-Quran. Kalau sekiranya kita tak boleh nak baca, boleh istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ampunkan kesalahanku ya Allah, ampunkanlah kesalahanku ya Allah, mudahkanlah urusan kan. Berdoa lah. Berdoa tu pun antara zikir kepada Allah, insya-Allah. Dan amalan yang ni adalah amalan yang digalakkan untuk kita amalkan pada waktu pagi dan juga petang. Ada hadisnya, bacalah sebanyak 3 kali, insya-Allah kita akan dilindungi daripada pelbagai jenis mara bahaya, insya-Allah. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat yang ada dalam live kita, sambil-sambil tu bolehlah sambil tap-tap screen, tap-tap screen dan juga komen-komen di ruangan komen, komen-komen yang murni lah kan. Contohnya macam dapat tak penjelasan daripada sesi kita ni, dapat sesuatu ke? Kalau dapat, tulislah komen alhamdulillah dapat. Tulislah komen sikit kan, supaya kita dapat meriahkan sesi live kita ni kan. Komenlah apa yang patut kan, supaya kita dapat menjemput lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita yang sedang bermain TikTok pada petang-petang ini. Biarlah sama-sama dia baca maksurat bersama kita, insya-Allah. Okey. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah saya amalkan al-makruh sejak 2 tahun yang lepas. Alhamdulillah, tahniah Puan Mastura. Doakan kami juga Puan Mastura supaya kami pun dapat amalkan sehinggalah akhir hayat kami. InsyaAllah. Ramai sebenarnya tak tahu tentang amalan al-maksurat ni. Jadi bolehlah kita share kita punya live ni kepada kenalan-kenalan kita, keluarga kita, supaya mereka pun dapatlah sama-sama baca dan sama-sama amalkan, sama-sama dapat pahala, insya-Allah, sama-sama masuk syurga, insya-Allah. Buku Al-Maksurat karangan Ustazah Asma Arun. Ya betul, buku ni Ustazah Asma Arunnya. Siapa-siapa yang nak dapatkan, boleh dapatkan di Pesta Buku. Sekarang ni tengah berlangsungnya Pesta Buku. Sekarang tengah berlangsungnya Pesta Buku. Banyak buku-buku yang murah. Sekarang ni tengah dijual di Pesta Buku. Bolehlah pergi ke Pesta Buku KL tu sana. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayya ni'matak wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Ya Allah, kami terjaga pada petang hari. Kami terjaga pada petang hari dalam nikmat-Mu, afiat-Mu, yakni keselamatan daripada segala mara bahaya dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka ya Allah, sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu dan penjagaanmu itu ke atasku di dunia dan juga di akhirat. Ini antara doa yang digalakkan jugalah untuk kita amalkan. Dalam amalan yang kita amalkan ni, insya-Allah semua ada hadisnya. Semua ada hadisnya. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Ad-Darimi, hadis riwayat riwayat Ibn Sunni, dan macam-macam lagi lah. InsyaAllah kita tinggal amalkan je. Jadi boleh share kita punya live ni, boleh tap-tap screen supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana dapat join. Kalau boleh kita target lah 100 orang ke 200 orang ke stay dalam live kita ni, insyaAllah. Jom kita teruskan. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik فمنك وحدك لا شريك لك
falakal hamdu wa lakash syukr. Siapa tadi tu? Puan Malia dah dapat tak buku ni? Dah nampak dah? Ni bukunya. Terlepas komennya pula. Okay? Tu dia punya, boleh dapatkan di kedai-kedai buku lah. Baca selepas subuh dan selepas asar. InsyaAllah semoga ustaz dan sahabat semua istiqamah dengan al-maghfirah. InsyaAllah doakan kami. Okay, jom kita teruskan lagi. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kepada mereka yang mana yang baru masuk, boleh follow. Terima kasih yang mana yang baru follow, masya-Allah. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu pula, esok hari, petang, pagi, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga Allah izinkan kita dapat bertemu lagi, dapat baca Al-Ma'thurat ni sama-sama, insya-Allah. Nak baca sendiri pun boleh, tak ada masalah kan. Cuma baca sendiri kita tak, mungkin semangat, mungkin tak semangat kan. Tapi kalau kita sama-sama, insya-Allah saya dapat manfaat, sahabat-sahabat semua dapat manfaat kan. Kita dapat dengar hadis-hadis Nabi dan terus kita amalkan dengan ilmu yang kita dengar tu kan. InsyaAllah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Mohon undur diri dulu, dah masuk waktu maghrib dekat Kuching. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Puan Masyita, Puan Mastura. Terima kasih Puan Mastura atas memberi galakan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk membaca Al-Ma'thurat. InsyaAllah salam maghrib di sanalah, insyaAllah. Okey, kelebihan kita membaca zikir raditu billahi rabba ni disebutkan dalam hadis, kita akan diwajibkan syurga untuk kita. Alhamdulillah. Ucap sikit di ruangan komen Alhamdulillah. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih. Okey, sesiapa yang mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka wajib baginya syurga. Alhamdulillah. Jom kita teruskan lagi dengan bacaan Ma'thurat yang seterusnya. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Dalam zikir ni kita akan dapat kelebihannya, iaitu diberatkan timbangan amalan kita. Untuk zikir ni kalau kita baca 3 kali selepas salat subuh, amalan kita tu nanti akan jadi berat di timbangan amalan kebaikan kita. Ada hadisnya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Okey. Jadi kepada mereka yang mana yang mampu untuk hafal lah kan. Zikir ni dia lebih kepada kita mensucikan Allah. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan kejadiannya dan keridhaannya, dan juga seberat timbangan arasnya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimah-kalimahnya. Jadi bila mana kita ucapkan zikir ni 3 kali, insya-Allah kita akan diberatkan timbangan amalan kita, dan insya-Allah kita pun mudahlah urusannya untuk masuk syurga. Dapat tak? Kalau dapat boleh tulis di ruangan komen. Alhamdulillah dapat, supaya kita dapat meriahkan sesi live kita ni lah dengan komen-komen yang murni. Jom kita teruskan. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu yang di bumi dan juga yang di langit untuk menimpakan bencana, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. InsyaAllah zikir yang kita baca ni boleh melindungi kita daripada perkara-perkara yang mudarat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, hadis sahih. Jadi kepada mereka yang nak lindungi diri kita daripada perkara-perkara mudarat ni, bolehlah amalkan Bismillahirrahmanirrahim ni 3 kali waktu pagi dan juga 3 kali waktu petang, insya-Allah.
Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini adalah doa yang digalakkan untuk kita baca pada waktu setiap hari lah setiap hari bacalah doa ni. Sebab apa? Sebab dalam doa ni kita ada minta dengan Allah perlindungan daripada syirik. Dan bila mana kita minta berlindung daripada syirik, insya-Allah urusan kita pun akan mudah nak masuk syurga. Dapat tak? Dah ada hadis dia. Ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. InsyaAllah, Alhamdulillah dapat. Tulis di ruangan komen, Alhamdulillah dapat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk masuk syurga. Amin. Aminkan sikit, tulis di ruangan komen, amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, Ya Allah, kepada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang telah Allah ciptakan. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, sekiranya di waktu petang kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, nescaya tidak akan ada yang membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi kepada sesiapa yang nak lindungi diri kita daripada perkara-perkara mudarat dan perkara-perkara bahaya, amalkanlah zikir ini. Dapat tak? InsyaAllah dapat. Tulis, insyaAllah dapat. Tulislah di ruangan komen. Meriahkan sesi live kita, supaya TikTok ni dia boleh buka seluas-luasnya kepada penduduk-penduduk Malaysia, 32 juta rakyat Malaysia, insyaAllah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini adalah doa yang Nabi baca selalu dalam kehidupan seharian dia. Disebutkan dalam hadis, baginda banyak membaca doa ni. Samalah, kita bolehlah baca sama-sama. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. InsyaAllah. Semoga Allah memberikan keizinan untuk kita dapat membacanya setiap hari, insyaAllah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini pun antara salah satu doa yang Nabi baca. Ya Allah, sihatkanlah badan kami. Ya Allah, sihatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sihatkanlah penglihatan kami. Bacalah 2-3 kali kan. Nabi pun baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Kita pun bolehlah ikut benda yang sama. Ya Allah, sihatkanlah badan kami. Nak baca bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, sihatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sihatkanlah penglihatan kami. Nanti kita bukan saja dapat kesihatan tubuh badan, kita juga dapat pahala, kita juga dapat syafaat Nabi. Banyak lagi lah kelebihan-kelebihan. Allah akan kasih kepada kita, kita akan dapat keampunan. Ini antara kelebihan-kelebihan berdasarkan hadis Nabi dan juga ayat Quran lah. Alhamdulillah. Kan? Cuba tulis di ruangan komen, Alhamdulillah, semoga Allah berikan keizinan kepada kita semua 100 mata memandang sekarang ni dalam mengikuti sunnah Nabi. Salah satunya adalah Al-Ma'thurat. InsyaAllah. Amin. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Ya Allah, kami berlindung, sesungguhnya kami berlindung denganmu, Ya Allah, daripada kekufuran dan kefakiran. Ni kena doa ni, baca doa ni. Nabi pun baca ulang-ulang 3 kali, waktu pagi dan waktu petang. Ada hadisnya kat bawah ni. Hadis riwayat Abu Daud, hadis Hasan li ghairi. Apa lagi Nabi doa? Allahumma inni, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, Ya Allah, daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Ya Allah. Jadi doa ni penting. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya kita tidak minta, kita tidak berdoa kepada Allah,
kita memang tak dapat lah kan. Apa yang kita dapat tu, dapat perlindungan daripada azab kubur. Jadi setiap daripada kita ni pasti akan kena dengan azab kubur. Sebab apa? Sebab perbuatan kita lah. Sebab tu kita di dunia. Mungkin ada di kalangan kita yang kencing tak bersih kan. Orang-orang kencing yang tak bersih ni akan kena dengan azab kubur. Kan disebutkan dalam hadis. Kan orang-orang siapa lagi yang kena seksa azab kubur? Orang yang mengadu domba. Dan siapa lagi? Orang-orang yang memakan orang yang ada ambil hak orang lain. Contohnya dia ambil tanah tanah orang kan, sejengkal je kan. Dia ambil sejengkal tanah orang, apa yang dia akan kena dekat kubur nanti, dia akan ditimpa dengan 7 lapisan bumi kan. Itu antara azab dia lah yang Allah yang Nabi sebut dalam hadis. Cuma tak adalah dalam hadis buku ni. Tu boleh rujuk sendirilah. Minta dengan Allah, ya Allah lindungilah kami, ya Allah berilah kami perlindungan daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kami kufur dan fakir, ya Allah. Ya Allah berilah kami perlindungan, ya Allah, daripada azab perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kami terkena dengan azab kubur, ya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya Allah. Aminkan doa tu. Tulis di ruangan komen amin. Jom kita teruskan. Kita dah pukul 7 dah ni. Kita terpaksa percepatkan sesi kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Zikir ini digalakkan untuk kita baca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Andai kata kita meninggal selepas sahaja kita membaca zikir ini, kita akan dapat masuk syurga. Itu kelebihan dia. Ini berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang baca zikir tadi, alhamdulillah. Siapa yang belum baca, boleh baca. Kan? Siapa yang dah baca, bila mana kita meninggal selepas ni, insya-Allah urusan kita akan masuk syurga tu dipermudahkan. Sebab apa? Kita kena niat lah. Kita amalkan ni, niat kerana Allah dan juga niat kerana ikut sunnah Nabi, insya-Allah kita akan dapat kelebihan ni berdasarkan hadis Nabi, riwayat Bukhari, hadis sahih. Insya-Allah. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Ucap sikit di ruangan komen Alhamdulillah kan. Sebab kita dapat join live kita pada hari ini. Siapa yang baru join tu diminta bolehlah follow kita kan. Sebab dalam sesi live kita ni, kita bukan sahaja membaca Al-Ma'thurat, tetapi kita juga akan kongsikan kelebihan apa yang ada dalam Al-Ma'thurat ni, supaya kita lebih bersemangat lah nak membacanya tu kan. Tak adalah up and down, on off ke nak membacanya tu. InsyaAllah kita boleh jadi istiqamah. Okay? Terima kasih yang mana yang baru follow, insyaAllah. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita tutup dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna نسألك لسانا رتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan yang lembut, yang sentiasa membasahi, sentiasa mengingati dan sentiasa menyebut nama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang penuh segar untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami badan yang ringan untuk dapat menyempurnakan segala ketaatan kepada segala perintah-Mu serta sunnah Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami iman yang sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang khusyuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang berguna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami cara hidup yang jitu dan unggul. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada segala mara bahaya dan petaka, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, Ya Allah, kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, Ya Allah, iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi menyekutukan-Mu serta melakukan dosa kepada-Mu lagi, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami serta kepada sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami pada petang ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri.
Yang lemah ini yang banyak dosa ini, yang banyak kekurangan ini, yang banyak ikut hawa nafsu ini, ya Allah. Walaupun hanya sekelip mata ataupun lebih pendek daripada masa itu, ya Allah. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan, Kau perkenankanlah permintaan kami ini, ya Allah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Ucap sikit di ruangan komen Alhamdulillah. Kan kita dapat bersama-sama diberi keizinan untuk bersama-sama membaca Al-Maghfurat. Alhamdulillah. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat semua, hiduplah di dunia ini seperti mana kita seperti orang asing lah, kan? Seperti foreigner. Kan? Macam mana foreigner hidup dekat negara kita, kan? Mereka tidak terlalu bermewah-mewahan. Mereka kumpul duit dan mereka bawa balik. Samalah juga dengan kita. Hidup kita di dunia ini adalah untuk kumpul pahala. Kumpul pahala, kan? Buat amalan sebanyak-banyaknya, kan? Yang mana yang kita ada harta tu, digalakkan kepada mereka yang mana yang ada harta, digalakkan untuk buat hibah rumah, yang ada harta rumah. Yang mana yang ada kereta, buat hibah kereta. Yang mana yang ada simpanan, buat hibah simpanan. Yang mana yang ada emas, buat hibah emas. Yang mana yang ada apa lagi, kan? Yang tak ada harta pula, tinggalkanlah keluarga melalui harta melalui takaful hibah, kan? Isi form kat bawah ni siapa-siapa yang nak buat hibah. Okey, InsyaAllah jom kita undur diri sama-sama. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu atas kelemahan diri saya sendiri, kan? InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Kalau sekiranya ada salah dan silap daripada saya, minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak, ya. InsyaAllah. Sebab kita pun masih belajar lagi. Kita belajar nak bercakap, belajar nak menyampaikan ilmu, kan? Jadi kalau ada kurangnya tu boleh PM tepi. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki, kita cuba akan ikutlah mana yang baiknya tu. Okey, InsyaAllah. Kita tutup perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jumpa lagi. Bye. InsyaAllah tak kurang, tak salah. InsyaAllah. InsyaAllah. Harapnya begitulah. Tak ada kurang, tak ada salah. Kita akan cuba perbaikilah daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Salam maghrib semua. Terima kasih semua. Bang, esok pukul berapa start? InsyaAllah lepas subuh. Saya asyik masuk lambat ni. Boleh je masuk grup WhatsApp kita, PM tepi. Kat situ antara orang yang terawal lah yang kita akan share link. Dalam tu pun kita akan kongsikan adalah beberapa ilmu yang kita tahu, kita kongsikan.